Halo korang, welcome back to this channel. So hari ni kita ada satu game yang bertajuk Strange Toilet, The Forgotten Shit. So basically game ni adalah game kedua, iaitu game kedua daripada Strange Toilet yang kita main minggu lepas, beberapa hari lepas. So kalau korang dah ready, duduk diam, makan popcorn dan jom kita tengok. Okay, kita pergi kepada tempat toilet, door toilet. Banyak betul toilet. Toiletnya mewah-mewah. Asyik ada display depan ni lagi. Welcome in my toilet store. Ada voice over. Hello Nice. there. Your name is Jack, right? Well, let's just say I'm looking for something really specific. Apa yang spesifik tu Okay, cik adik? look over there. Weh. Pick one and get out of here. We have Ben, Pahal. we have inverted toilets, Orga- and my favorite, the most Ooh la la. ecological toilet in the world. Mamma What the mia. hell, dude? When I said I'm looking for something specific, I meant Okay. one particular Cuba kau toilet. bagi tahu apa spesifik Here apa are yang kau the nak. details of contract. Big ass Your castle. goal is to find the golden toilet Toilet store ke for me. big ass castle. Ain't no way I'm doing this. What Ada do you toilet need a gold pula golden tu. toilet for anyways? 'Cause Kaya it's made betul of masalahnya fucking budak perempuan ni. gold, Idiot. I will pay you. And I'll let you pet my cats. Hah? Cats? Cats? Nampak sangat lelaki ni muda ni. Muda, orang kata terikat. Muda terpesong. Of course, the damn doors are locked. Tak. I really Kalau should've kunci, known kenapa that there. budak perempuan tu tak pergi? Sebab Yeah, ain't no budak way perempuan I'm tu yang doing suruh that. pergi tanya, pergi apa, pergi pasang tandas tu kan? No. Siapa pula tu? Berani dia. Okay. Gelap nak. Oh, okay. E to stand up. Okay. Kenapa kita dalam dungeon Ni dungeon ke What? Where am I? No. Terlalu sensitif. Okay korang, so aku rasa aku dah slowkan sensitivity dia. Tapi aku rasa macam okay, nice. Kita boleh gerak sini. Apa ni? Toing. 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 Okay, so apa ni? It is all so old that there is not even a trace of any electrical activity here. I wonder if at least there will be any chandelier in the castle. This place already looks like it has been here for ages. Okay, thank you untuk informasi yang aku tak perlukan. Oh, apa ni? Tempat ni biasanya bukan tempat orang apa orang kata? Tempat orang kenegari ke? Apa benda ni? Batu bata? Ada batu bata? Okay, tak boleh buka. Okay, aku tak tahu nak buat apa. Lepas kita ada macam penjara sini. Hello? Siapa-siapa tak? Aku rasa mungkin kita cari kunci. Apa benda tu? Masalahnya lampu dia pun macam lampu picit. Bukan torchlight, lampu picit. Tak tahu. Okay, aku nak buat apa? Boleh nampak tanya ke? Hello? Hari masih cerah ya? Okay, aku rasa memang kita kena masuk sana. Cuma aku tak tahu kita nak kena buat macam mana. Oh, ada apa tu? Aku nak surat tu. Mana. Okay. Okay, lepas tu aku nak buat apa? Aku dah duduk atas ni. Oh, aku boleh lari sekarang. Oh, apa ni? Tak ada apa-apa. Aku tak boleh buka. So nampaknya berkunci. Betul-betul security ni. Okay, so aku rasa ada benda kita boleh guna kat sini. Tengok ada apa tu. Tak ada apa-apa pun. Okay, tak, sekarang ni macam mana aku nak ni?
Dia suruh aku buat apa weh di sini. Aku rasa aku boleh ambil benda ni. Yeah, kan betul. Hold and release to release break. So aku nak kena bagi ke ni. Sini ke? No. Macam perempuan aku baling. Okay. So macam mana? Yeah. Yeah. No, dia sangkut atas tu. Ada kunci. Ulala, kunci. So kita ada cell key korang. Cell key. Kejut aku tangan aku sebelah kanan ada juga. Okay. Bukalah pintu tu. Macam pintu ni. Apa ni? Recently, we came to break up the walls at the request of the mayor of the city. The entire castle was supposed to be restored, but the mayor went bankrupt earlier due to his 500 plus program. The work in the castle ended prematurely. We had been preparing for this for a long time, and when we were ready, with all the equipment brought inside, we received information about a change in the mayoral candidate. The new mayor did not give the order to renovate the castle, so we were forced to return and act. In an act of protest, we left most of the equipment here. We simply didn't feel like carrying it back. If this measure is someone enjoy exploring the castle, maybe you'll find something useful here. So you're telling me that I can find some stuff here? That's not possible. Yeah. Oh, kita dapat apa? Harta karun. Apa ni? Emas saya nak. Crank. Yeah. Kita ada crank. Atasnya ada apa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nah, laba-laba. Besar kerabat laba-laba dia. Plunger. Nice. So, kita boleh buat apa dengan plunger ni? Kita boleh buat apa dengan crank ni? So, kita pusing belah ni. Yeah. Okay. Hello, ada orang tak? Apa tu? Collectibles. Aku nak. Yeah, aku suka emas. Bodoh. Kenapa dia terbang macam tu Hello. Macam dia tahu je aku stranger. Okay, so kita boleh lalu sini. Sekejap kat sini ada apa-apa tak kita boleh ambil? Tak ada. Tengok atas pun tak ada. Kita lalu sini lah. So kita ada plunger tapi kita tak tahu nak buat apa dengan plunger tu Banyaknya benda bawah ni. Selalu kan, bukan ini tempat orang simpan arak ke? What the fuck is that? Apa benda tu? Siapa sakit perut ni? Suruh tengok atas. Suruh buat apa? No. Siapa tu? Siapa kentut tu? Aku rasa nak terkentut juga. Bang, sudah. Cukup bang, cukup. Hello, siapa-siapa kat sini ke? If you're reading this message, you probably already know how it ended. No. Oh, that's really bad. Aku ada sledgehammer. Siapa nak sledgehammer ni? Oh, Mari sini. really bad. Mari sini. Aku boleh buat apa-apa ke dengan dia ni? Tak boleh kan? Hai. Benda siap. Tak relax. Boleh ketuk benda lah ni ke? Aku rasa kita boleh pergi ke sana lah kan? Siapa-siapa tak? Saya datang ni. Hello. Hello abang. Katil abang best lah. Ni bukan orang tadi ke? Hello? I think he might want something. Kenapa belanja ni ke? Nah. Sledgehammer ni? Tak ada. Kenapa?
I would like to die as a free man. It probably won't be given to me. It's all the fault of that big bastard. You bastard. During the reign of the Pig King, all residents of the nearby village were unable to use toilets in a normal manner. Please, dear stranger, bring me some toilet paper. That's my only wish. I heard someone shitting upstairs some time ago. So you can't shit yourself anymore? That's fucked up. Bud. Saya bersimpati dengan abang. Berak tu satu lumrah bang. Saya bersimpati dengan abang. Tolong senyum. So aku rasa aku kena bagi dia toilet paper. Tapi so aku rasa aku kena pergi sana lah kan kiranya. Aku rasa aku boleh pecahkan benda ni tahu sebenarnya kalau tengok. Toilet paper ke? Towel. Towel. Kan aku kata aku boleh pecahkan benda lah ni. Pecahkan lagi. Pecahkan rumah orang. Okay, mari kita tengok. Hello, saya masuk. Toilet paper. Dan tak ada apa-apa kat sini. Mantap. Ada apa ni? Crowbar. Ada crowbar. Ya, tarik dia. Yeah. Tarik dia. Yeah. Okay, so sekarang kita kena cari kunci untuk menalah ni. Tak boleh ke kita hentak terus ni? Aku geram betul lah. Kau dah ada tu sledgehammer, lepas tu kau tak hentak. Ni kau hentak je sledgehammer tu. Bang, saya nak ni bang, nak toilet paper. Oh yo. Maksudnya ada efek kita buat macam tu. Bunyi je lain macam. Okay, so kita dah dapat toilet paper. So, jom kita bagi kat abang tu. Sian abang tu. Tak dapat nak ayak. Abang saya punya ayak. Sian abang tu. Bang. Saya bawa toilet paper ni. Tak bang. Baby tak. Lepas tu? Apa tu? Padlock key bang. Mantap bang. Abang memang terbaik bang. Biasa ambil balik toilet paper tu boleh? Saya nak pakai. Sebab abang tengok macam tak pakai je. Tapi tak apalah, saya kesian kat abang. Sian abang. So kita dapat padlock key. So kita boleh pergi belakang. Bunyi apa siap? Siapa berak tu? Lain macam jump scare dia. Aku pun terkejut. So kita dapat padlock sini. Okay. Dunia. Nah, ingatkan kita dah habis dah. Nah, kenapa ada banyak sangat pintu ni? Kunci pula. Apa ni? Pintu apa ni? Hello. Collectibles. Macam mana nak ambil? Dapat. Nice. Kita tengok apa dalam ni. Mantap kita dah berjumpa benda yang macam mantap kali. Tak ada apa pun. Apa tu? Hotel room 3. Kita dalam hotel. Kan dalam castle. So kita dapat kunci nombor 3. So ini dia. Buka. Gelapnya amat. Saya masuk je. Nice painting. Apa tu? Dapat kunci bilik nombor 5. Ada apa-apa ke dalam ni? Hanya sebuah kehampaan. So kunci nombor 5 Nombor 5. Ya, 5 di sini.
Takkan aku kena pergi semua bilik tu. Lama cantik. Cantiknya kapet kat sini. Halo. Apa ni? The hotel was dreadful. I couldn't stand it in the guest room. All the time I heard strange thumps and screams as if ghosts were roaming the corridors. My sleep was completely ruined by those eerie sounds. It was terrifying and chilling to the bone. I promised myself never to return to that cursed place. That cursed place or this cursed place? Kau ni Okay, so this castle is haunted. Great. That's baru exactly kau tak tahu. Tadi kan kau dah nampak sendiri. Apa ni? Nombor 4. Boleh masuk dalam ni ke? Okay, aku tak boleh masuk dalam ni. Hello. Diorang tak. Kenapa aku rasa menggigil tu badan aku? Aku rasa I got the chills, bro. Aku dapat chill, bro. I saw it with my own eyes. It's horrible. I better escape with my life. Don't even think about getting near it. You might believe you're strong enough to kill it with an axe, a hammer, or anything else, but you're dead wrong. It will simply rip it from your hand and shove it deep into your ass or just smash you with it. But that's not the only reason to be afraid. This creature can blush so strongly that the floor will be trembled. And on top of that, this creature stinks like nothing in this world. It will dissolve in its stench. Watch out for yourself. Alright, I get it. I shouldn't get close to that thing. I mean, Kau boleh gelap who would lagi. have thought? Ya, betul. If I ever came across it, of course, I'd give it a big hug right away. Yeah, that's totally how it works. Obviously, I'd be running away from it like crazy. I'm Betul. not stupid after all. Kau nampak siapa tu, kau lari macam kau nampak gorila. So tadi aku dapat apa? Room nombor 1. Bapak jauh gila nak pergi ke belakang balik. Siapa boleh gelak? Kau nak gelak, aku pun boleh gelak. So tadi kita dapat room nombor 6 Ha? Kenapa gelap? Hello? Kenapa gelap tiba-tiba ni? No. Hello Cik Tandas. Hello. Dude, kenapa benda ni bukan seram tapi kalau kau nampak macam majestic gila sia. Macam lampu dia cantik kan. Lepas tu kau macam ni. Macam menarik gitu. Jadi kita dapat nombor 6 kan? Nombor 6. Nombor 6 kat sini tu. Hello? Biadab betul. Sakit jantung mak tengok. Okay, itu cuma mimpi ke? Itu semua hanyalah mimpi saja ke? No. Ada sos tomato dengan sos mayonis. Kat sini aku rasa kita perlu crowbar. Gelap ni gila. Hello. No, dia blok dengan 2 katil. Satu katil tak cukup untuk kau. Nak pakai 2 katil juga. Lemah tu. Aku rasa aku boleh galikan dalam ni. Betul tak? Okay, kita galikan slow. Tak ada apa-apa ke? Kejap aku rasa aku nak tengok sekejap. Sekeliling ni ada apa benda tak? Okay, aku rasa tak ada apa-apa kot. Okay, so kita masuk dalam ruang yang tak patut kita masuk. Tak habis-habis lah abang tu. Habis-habisnya abang tu nak jump scare aku. Ada apa-apa ke kat sini? Apa ni? Ada kunci nombor 7. Kunci nombor 7 Kunci nombor 7. So apa lepas ni? Kunci nombor 8 pula.
Ha? Tak habis-habis. Hello. Saya masuk je. Katil 3. Nice. Ada collectible. Saya nak collectible tu. Yeah. Kita collectible hunters ya korang. Other explorers have been here, but they had to stop because of that creature. Not a fan of wine myself, but the castle's secrets and history are too tempting to give up. I'll have to try, but I'm determined to uncover the full story of this place. Bukan kau sampai sini kau nak pasang toilet tu ke? Apa pasal kau nak uncover story pula pasal castle ni? Apa ni? Walkie-talkie? Hello? Kenapa ada walkie-talkie atas ni? Hello, aku boleh cakap dengan siapa-siapa ke? Sini boleh buka ke? Boleh buka. Nice. Abang tu chillax doh. Bang. Tertarik satu bang. Abang nampak macam orang yang cool lah bang. Saya nak join abang boleh tak? Abang tu duduk sini ke? Baru nak join abang tu. Abang tu pergi tanpa bayar. I come here to taste the wonderful wine. Unfortunately, I arrived late. When I got here, the place was already abandoned. No one ever let me taste this wine. I won't leave until I try it. The flask should be somewhere in the bar. Fine. Yeah. Boleh aku dapatkan plus tak? Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, so aku rasa aku kena cari botol arak. Dia kata ada sekitar sini. Aku boleh masuk dalam ni. Nice. Nyerok. Apa benda tu? Aku kat sini pun aku nak pecahkan kaca. Tak relax. Okay. So flash ni aku kena bagi dekat apa ni? The best one. So aku kena letak sini ke? Flash is empty. So aku kena ambil wine tu ke? Kat mana aku nak cari wine tu? Jadi kalau kau boleh patah balik, maksudnya ada benda dah aku kena buat kat sini. Mana? Kat sini. So aku kena dapatkan dekat sebelah sana. Sebab aku nampak dia ada ni. So aku rasa aku boleh isi benda dulu ni. Kan betul. Yeay, kita dapat arak untuk abang tu. Untuk abang kesayangan kita. Baru nak belanja. Aku baru nak ni minta dia belanja teh tarik. Dia suruh aku dapatkan ni pula. Aku rasa aku kena charge lebih kat dia ni. Salah. Sini. Kau tengok lagi. Aku lalu sini mesti ada orang. Kau boleh je pergi sana pergi sini, tapi kau nak juga mempertahankan maruah dan darjatmu. Okay, nah. Rasa aku kena perhatikan dia daripada jauh. Okay. So ke masuk dalam tu, macam mana aku nak masuk dalam tu? Kau boleh buka ke? Wey! Abang ni macam dia punya merah sampai jatuh kunci. Sorry saya ganggu abang. Saya harap abang apa ni? Buat anjur sikit. Saya harap abang menikmati masa abang dengan tenang. Saya mengganggu. So kita ada bar entrance key. So ini dia. Di sini kod. Betul. Okay, so kita dah lepas bar. Apa lagi kita nak pergi? Kemana lagi kita nak pergi? Okay. Memang jalan dia macam ni ke?
Ada apa di sini? Ada apa di situ? Ada apa di sini? Oh, dah kita perlu buka. Kita dalam library korang. So, keselamatan diri baik aku tutup. Kadang-kadang aku tak tahu. Kadang-kadang aku takut aku tutup. Tapi masalahnya kalau perlukan ni, kita perlu buka dia. Collectibles. Yeah. Hello. Bang. Saya nak cari buku sinopsis. Kasut kelopak jantung. Apa boleh tolong saya tak? Okay, so apa kita kena buat kat sini? List of book. Morgan Rosendale, Mystic Manuscript, Geoffrey Lockwood, Quest of the Grail, Seraphine of Zephyr, Secret of Zephyr Castle, Carlos Fairwood, Chronicles of Avalon. So kita akan cari Morgan Rosendale. M. Morgan Rosendale. Okay, banyak gila buku. Masalah aku nak tengok satu-satu ke masalahnya? Oh, aku kena twist. Aku kena twist benda ni. Oh, faham. So, MGSC. M tadi dah. G S and C. Apa tu? Ini apa tu? Oh. No. Aku tak tahu itu apa benda korang Itu durian ke? Ataupun apa? Kenapa pintu ni buka sikit? Ah! Bani nakal lah bang ni. Nakal lah. Bani buat saya marah. This castle is merciless. Don't stay here. Goodbye. Oh, that must have been terrifying. Kejap. So With maksudnya the accident with the ceiling, I need to be careful with every step here. The warning in the note makes me even more curious about what this castle holds. I have to be cautious and wise to avoid the fate of other explorers. Wow. Stop. Weh. Saya nak tengok tandas. Bukan saya nak buat dalam naga. Tong ceng. Apa ni? Kita dapat apa sebenarnya ni? Hah? Jangan cakap tu bandage. Lah ni kunci. Alamak. Wow. Alamak. Wow. Nah. Final boss ke? Kita tengok apa di atas ni. How to fight, okay. All your items are useless at the note in the hotel says. So, how to defeat him? It's very simple. Just grab rocks or bottle from the ground and throw. M in the head, trust me. Oh, and there is one important thing. You can make him lose you. Just stay out of sight, run in the opposite direction he is moving. Use headphones to hear the footstep. If he will lose you, he will start taking shit and rolling around. Throw something at the shit bomb when he is close. Okay. So, kita kena baling batu Actually, aku tak tahu kita lawan apa sebenarnya. No! The Pig King! No, dia ikut bodoh. Gila. Ah! Go. Oce. Weh, relax lah. Tak relax tu. Dekat belakang aku rupanya. Macam mana aku nak elak dia sebenarnya ni? Apa ni? Apa bersinar-sinar? Ya. Okay, aku lupa. Aku nak bunyi apa doh?
Hai. Pergilah. Macam mana aku nak hilang kau ni? Main pusing-pusing lah. Okay, aku tak tahu macam mana aku nak hilang kau. Aku dah tak boleh lari ni. Aku sudah penat ni. Jam tu jadi pukul aku. Kat sini. Lari. Kat sini rupanya kau. Makan batu ni sekali. Aku dah hilang tenaga korang. No, aku tak dapat batu tu. Aku tak dapat botol tu. Lari. Weh, bahaya. Dia dekat belakang aku. Salahnya aku tak boleh nak ambil apa. Aku perlukan bandage. Larilah. Kau apa lagi dah. Makan tu. Aduh. Biar ada betulnya. Makan tu. Aku tak boleh nak ambil apa lah. Siup betul. Actually serius aku tak tahu macam mana aku nak elak dia. Like dia kata dia boleh ni. Sabarlah. Tepi. Aku nak ambil semua benda lah ni pun tak senang kau ada kat sini. Aku rasa strategi aku kita kumpul semua ni dulu. Nantak lah kena baling ke, kena cakar ke, kena raw ke, raw. Janji aku dapat. So yalah saya kena ambil bandit. Aduh. Kita bandit dulu. Bro, dia kejar aku macam tak ada hari besok. Tak relax, tak menat ke? Babi bukan boleh straight ke? Biadab tu mentak aku. Cepat lah, ambil lah. Ambil. Tak kena. Tak kelakar tu. Makan tu. Jadi kita pusing, baling. What in the Peppa Pig is this? Peppa Pig. Oh, I see. So botol tu DPS. So batu ni apa orang kata damage. Okay. So perlukan lagi batu. Yeah, batu. Mana? One more. Yeah. That's it. That's it. Okay. Macam tu je okay korang. So aku nak ambil pelan. Get on the toilet, leave with the toilet, pick up the crown. So aku nak pick up the crown. Okay. Crown apa? Tepi boleh tepi. Okay. Residents of a nearby village. Here I come to bring the peace and the long-forgotten toilets. For my name is Jack the Pig Slayer the Pig First. Slayer first. The Pig Slayer first. Makan tu. Lagi. Yeah. Oh. Aku rasa kalau kena kepala dia lagi sakit rupanya. Macam kau tahu kalau kena kepala kan dia double hit. Patut dia suruh batik kepala tadi. Aku rasa aku nak kena pakai bandage lah. Bandage. So kita ada apa ni? Kita dapat bandage. Okay. Meh sini meh.
Makan tu. Okey. Tak kena. Kucing, aku nak kena pakai B8 ni. Aku kesakitan. Help me. The pain. Make it stop. Tak ada apa-apa, aku ambil pun. Tepilah, jangan kacau aku nak kutip batu ni. Betul. Nampak dia game ni terlalu copi sampai aku tak boleh nak baling, kau tahu. Lagi sekali. Tu dia makan dia. Tu makan dia. Okay. Okay, kali ni kita pergi dengan get on the toilet Jom kita panjat toilet ni ke? Yeah. It is I, the powerful being in the universe. Wee. What? Oh, so maksudnya kalau kita tak ambil benda lah tu. What the hell happened? Ni kita kat mana ni? Patutnya bukan kalau aku masukkan tu aku boleh dapatkan, you know, macam penghargaan ke? Kenapa aku masuk dalam maze ni? What is that? Ew, what is that, bruh? No. Kita ada dynamite. Well, I have everything Kita ada dynamite. shit work. It's gonna be over now. Kita ada dynamite. Yeah. Lari. Fire in the hole. Yes, it worked. Terkejut aku. Dia tak ada tik tiba-tiba boom. Okay, kita ke mana ni? Okay, kita kat mana ni? Dekat dalam bilik. Hah? So maksudnya apa? Itu ilusi ke? Okay. Great. The power goes out again. Nathan! Turn on the light! Great. He clogged the Ini toilet. sequel pertama ni. Is that blood? Bro. Dia kata let's have some fun, bro. Okay, faham. The end. So maksudnya kita tak tahulah kita apa. So tadi kita dapat ending 1 So kita kena dapat ending 2. Apa kata kalau aku kumpul semua dekat sini? Sebab dia tak ada menghalang aku tau. Like, okay, aku tahu barang-barang aku kat sini semua. So tak adalah aku macam rushing kan. Nice tu strategi planning aku. Sebab barangnya takkan bergerak kecuali aku yang ambil. So biar aku kumpul sini. Nice bro. Kita kumpul ni. Edit maksudnya macam ni. Edit kat sini. Sini. Lepas sini. Kau ni orang kata apa bila kau pergi satu sebelum buat. Okay. Tu. Dia. Ni. Buat lagi kita. Okay. Bro ini tipiking ke banyak yang tu. Nah, jadi aku dah fikir dalam sana ni gitu. Okay, aku rasa aku akan start benda lah ni. Yang tu biarlah kita dekat sini. Okay, so okay, third time the charms. So kita balik ni. Makan tu. So kita bawa dia ke sini.
Kita ambil apa yang boleh. Okay. Jangan bagi dia pukul kita. Kita mengelak ke sini. Jukes. Garam. Sini. Oh, for the first time aku hilang dia. Lepas tu, dia jadi apa? Dia ingat dia garang macam tu. Sorry. Mana dia? Oh, benda tu siap. Dia berak. Bom lah. Okay, dulu sini. Kita pusing sini. Kita jukes dia. Weh, nyawa aku tinggal sikit tu. Padahal nyawa aku tinggal sikit. Boleh ambil ke? Tak boleh ambil tu. Aku perlukan medkit tu. Aku mati. Siap tu. Sikit lagi. One more hit. Larilah. Kau apa tu? Makan tu. No, dia mengadap sana pula. Okay, so kali ni kita pilih dua Live with the toilet. Aku tak tahu live with the toilet tu live with the toilet apa benda. Hello? Is anyone there? Aku rasa dah tentu tak ada siapa-siapa. I'm Jack. I'm stuck here. We can help you. Tell us what happened. I was doing my job, that's all. I've got heavy stuff. Aku duduk atas dia macam aku ni bos. What is that heavy stuff? It's the golden toilet. Okay, wait there. We're coming. We coming. Nice one. Move, you piece of shit! Phew. I really need to pet some Tak cats. habis dengan kucing kau. Take the rope and tie this golden toilet bowl. Whatever that is. Ready to go. Pray to God this rope is stronger than my grandma's rum. Okay, so basically ending 2 kita dapat toilet tu lah. Mungkin kita jual atau apa. Dia memang suka kucing tu. Kucing lovers, cat lovers. Kitties. Iris. Okay korang, itu saja pengembaraan kita kali ni. So if korang suka dengan konten macam ni, sila like, komen dan subscribe. So itu saja from Zeno out. Terima kasih.